Calon Ujian Psikometrik Penolong Pegawai Siasatan P5 Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 13 Mac 2025 ini, mari ketahui 5 aspek utama dalam penilaian ujian psikometrik. Pertama, aspek disiplin. Ia melibatkan ketepatan masa, kepatuhan terhadap peraturan dan tanggungjawab dalam melaksanakan tugas. Kedua, aspek emosi yang mana ia menilai kestabilan emosi, kemampuan mengurus tekanan dan empati terhadap orang lain. Ketiga, aspek kerjasama. Ia melibatkan kemampuan bekerja dalam pasukan, interaksi sosial dan kepercayaan. Keempat, komunikasi. Menilai kemahiran mendengar, menyampaikan maklumat dengan jelas dan penyesuaian gaya komunikasi. Dan yang terakhir adalah kepimpinan yang mana ia melibatkan kemampuan mempengaruhi orang lain, membuat keputusan perancangan strategik dan pengurusan konflik. Untuk calon-calon ujian psikometrik, penolong pegawai siasatan P5, kami ada rujukan khas untuk anda yang sangat bagus digunakan untuk study sebagai persediaan anda menghadapi exam. Jom kita lihat kenapa calon-calon ujian psikometrik penolong pegawai siasatan perlu dapatkan rujukan khas ini. Dalam rujukan ni ada nota ringkas padat tepat untuk calon study. Kemudian ada lagi do and don'ts, apa yang calon perlu buat, apa yang calon tak perlu buat, ada tips-tips, ada penerangan ujian psikometrik dan juga paling penting ada 200 contoh soalan berserta jawapan, berserta cadangan jawapan dan juga penerangannya. Jadi sangat-sangatlah rugi jika calon tak rebut peluang ni untuk study, apalagi calon-calon yang baru je nak kenal apa itu ujian psikometrik. Paling penting latihan dan persediaan awal dapat membantu anda untuk menghadapi exam dengan lebih tenang dan fokus. Untuk dapatkan rujukan boleh klik link dekat bio ataupun DM je Cik Su. Selamat menjawab exam dan semoga berjaya semua.